Hari tu masa saya post video pasal kita punya teknik baru untuk buat chicken chop ni, ada yang marah. Masa saya teknik baru tu yang kami buat dekat sini, dekat setalam ni. Cara kita punya SOP barulah nak buat chicken chop ni. Nampak tak? Ini ada tepung dia. Ni ada dia punya bahan perapan dia. Dan ujung sekali ada breadcrumb. Itu maksud saya. Bukannya teknik ni baru dicipta ke, baru ditemui ke, tak. Ni ramai je orang buat macam ni. Sebelum ni kita buat yang dah siap-siap dah. Dah frozen siap-siap dah. Tinggal nak goreng je. Kali ni kita buat fresh. Nampak daripada ayam ni masuk sini, masuk sini, masuk sini, dan baru kita goreng. Okay abang kakak, sabar, yang dah siap nanti saya tunjuk hasil dia. Nampak tu cantik. Sebab kenapa kita buat macam ni, buat fresh macam ni bila order masuk, sebab kita nak make sure dia punya rangup tu rangup yang lembut. Bukannya rangup tapi keras sampai patah gigi. Kita nak macam tu lah. Okay. By the way, ini order ni ada seorang kakak ni order 3 bungkus chicken chop, dia take away. Apa yang abang kakak akan dapat dalam set chicken chop ni? Satu chicken chop, ada french fries yang bertahan berlambak juga. Dan juga ada ni fresh salad. Dan kita punya special ni sauce black pepper ni. Ini kita handmade tau, buat sendiri. Benda ni yang abang suka ni. Okay, so abang kakak yang nak cuba menu western kita, boleh cuba kat Setalam nak mengajar utama. Tak banyak pilihan, tapi insyaAllah yang ada tu semua yang padu-padu. Okay, boleh order bermula pukul 4 petang. Let's go.